Usahawan dan pepengaruh media sosial terkenal Rizzo Kumura berkongsikan video Sky mengajaknya pergi ke rumah Zarina Zainuddin selepas berbuka puasa semalam. Zarina dan Sky sedang membuka hadiah coklat daripada seseorang. Menurut Rizwan, Sky nampak saja kuat tetapi sebenarnya ada masa dia menangis. Bila macam tu, dia akan peluk Sky dan bila dia pula menangis, Sky pula yang akan memeluknya. Begitulah keadaan mereka selepas Akiko pergi. Semoga Rizwan dan Sky tabah menerima ujian besar ini. Okay, who give Sky? It's from Flinch. Thank you Flinch. And Assalamualaikum kawan-kawan. Let's read this letter. Hey bestie, chocolates are a lot like friends and family. Some are sweet and some are a little nutty. We hope you enjoy every piece of our carefully curated chocolates and that each bite brings you a little extra happiness and joy. Sweet regards, Flinch team. Thank you. Thank you very much. I'm gonna open. Wow. And then this one. This one. Oh, like this. Terima kasih kawan-kawan. I'm gonna try this first. Okay, try. This is Bismillahirrahmanirrahim. chocolate Dubai. Oh, Dubai. This is From Dubai. Dubai. Thank you so much. Hari ni kita lepak rumah Kak Zarina sekejap. Sky dengan kakaknya, kakak sepupunya. Itulah Zarina Zainuddin tu kakak sepupunya. Nice. Tadi baru dia lepas nangis sebenarnya dalam kereta abang bawa di sini dia nangis. Sebelum dia nangis abang nangis. Kita orang dua-dua kau nangis aku nangis. Dia macam itulah dik. Baru-baru kan lama-lama insya-Allah okey. Yeah. Dia kata semalam dia dia mimpi maknya teks mesej kat dia, mak dia kata mak dia nak pergi selama-lamanya. Oh, it's itu mak dia tulis bye. Sedihlah abang dengar tadi cerita abang. Okey. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Thank you. This one, buka.